Pernah tak korang berjumpa dengan seseorang yang mempunyai tatapan mata yang tajam, dan dari tatapan mata tu dia boleh mendorong korang untuk tunduk dan mendengar kata ataupun arahan dia. Mungkin korang sudah terjumpa orang yang mengamalkan ilmu penggerun. Ilmu penggerun biasanya merupakan satu keupayaan seseorang untuk membuatkan seseorang itu merasa gerun, segan, tunduk ataupun mendengar kata-kata dia tanpa paksaan secara fizikal. Dalam kepercayaan Melayu, mereka percaya memang adanya golongan yang mengamalkan ilmu penggerun ni. Ia sering dikaitkan dengan beberapa unsur seperti orang kata aura, keyakinan diri dan juga mungkin ilmu spiritual tu sendiri, iaitu ilmu penggerun lah. Tapi penting untuk korang faham juga, dengan beberapa ciri yang akan aku jelaskan nanti, tak semestinya ciri-ciri yang ada pada seseorang itu korang boleh tuduh yang dia mengamalkan ilmu penggerun. Ciri-ciri yang aku akan sebutkan nanti ada penjelasan dia dari segi psikologi dan tak semestinya mistik semata-mata. Pertama, seseorang tu dikatakan mengamalkan ilmu penggerun dari segi tatapan mata yang tajam, tenang dan juga fokus. Bila dia tengok korang, kadang-kadang korang rasa macam pandangan mata dia tu macam boleh tembus, dan mungkin buat korang rasa takut lah. Kalau korang cuba nak sembunyikan sesuatu, mungkin korang terpaksa mengungkapkan kebenaran. Kedua, aura dia tenang tapi tegas. Dia tak perlu menggunakan orang kata kekerasan dari segi fizikal pun tunduk dekat dia. Most of the time dia memang kelihatan tenang, tapi bila dia buka mulut, semua orang akan dengar dan fokus apa yang dia cakap. Ketiga, kelihatan tenang dan berwibawa. Korang pernah tengok tak? Kadang ada setengah orang tu, dia tak perlu macam terjerit-jerit untuk buat takutkan orang sekeliling dia. Tapi nada dia tu macam berat dan membuatkan orang suka dengar kata-kata dia kot, cara dia bercakap. Senang kata nampak macam berkarisma lah. Keempat, bahasa tubuh yang dominan. Biasa kalau kita nampak lah postur tubuh dia memang nampak tegak. Selalu orang yang nampak tegak ni dia memang nampak confident lah, dan automatik nampaklah macam berwibawa dan nampaklah ciri-ciri seorang pemimpin tu. 5, orang lain rasa takut ataupun segan tanpa sebab yang jelas, walaupun kau baru je jumpa orang tu. Keenam, dia mempunyai disiplin yang kuat. Kalaulah orang kata dekat diri dia sendiri pun dia tegas, okay? Dia ada disiplin yang kuat untuk diri dia sendiri. So bila orang lain tengok dia pun, orang lain pun tak berani nak main-main dengan dia. Contoh paling senang, kalau dia merupakan seorang ketua dan dia selalu punctual, so kau sebagai anak buah takkan kau nak datang lambat. Ketujuh, dia kurang nampak macam beremosi ataupun overreact. Selalunya orang yang nampak tenang ni, kalau orang yang betul-betul pandai lah, orang lebih takut dengan orang yang kelihatan tenang tau, berbandingkan orang yang suka menyalak. Senang katalah, orang yang tenang ni sebenarnya dia lagi nampak menggerunkan tau, daripada orang yang nampak bising. Ke-8, dia mungkin orang kata daripada pengalaman hidup dia lah. Contohnya, dia pernah ada pengalaman menjadi seorang pemimpin dalam sebuah persatuan ke apa ke. So benda tu mungkin dia dapat dari pengalaman hidup dia sendiri. Dan tak semestinya kau mesti perlu amalkan ilmu penggerun. Sebab itulah mostly orang salah faham. Bila nampak orang yang macam mempunyai orang kata karisma yang kuat, orang akan kaitkan dia mengamalkan ilmu penggerun. Jadi ada tak ciri-ciri yang lebih spesifik yang korang boleh komen yang aku tak sebutkan dalam ciri-ciri ni, orang yang mengamalkan ilmu penggerun?